Harga beli 600 lebih. Kalau jual mesti susut. Tentu tak dapat harga macam tu. Betul tak? Soalan yang bagus. Ramai lagi tak tahu pasal benda ini. Jadi boleh share video ni sebagai rujukan di masa akan datang. Betul, bila kita nak jual emas, kita tidak akan dapat harga yang sama seperti harga kita beli emas. Sebab itu, bila kita beli jual emas, kita akan dikenakan spread. Spread itu apa? Spread itu adalah perbezaan antara harga beli dan harga jual. Macam kita beli kereta. Kalau dah keluar showroom, tentu harga kereta tu jauh lebih rendah berbanding harga kita beli. Begitu juga dengan harga emas. Tapi menariknya, emas ni makin lama kita simpan, makin meningkat nilai dia. Jadi, bagi sesiapa yang kata, rugilah simpan emas ni, cuba cek balik. Adakah kita simpan emas tu bulan ini, bulan depan nak jual? Mestilah rugi. Tuan-puan kena jelas, simpanan emas adalah simpanan jangka masa panjang. Simpanan at least 2 tahun atau 3 tahun ke atas. Barulah boleh untuk kita jual emas, tuan-puan. Jadi, simpanlah emas ni dengan ilmu yang betul, dengan cara yang betul. Kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya untuk mulakan simpanan emas, boleh klik link di bawah saya untuk saya bantu dengan sebaiknya. Teruskan follow saya rapat-rapat dengan ilmu emas dan keuangan. Semoga bermanfaat.